Cara buat puding susu oranye yang mudah. Gunakan 1 atau 2 biji buah oranye untuk dapatkan setengah cawan jus. Kalau anda menggunakan oranye saiz kecil, anda gunakan 2 biji. Tapi kalau anda guna oranye yang besar, gunakan sebiji. Saya menggunakan pemerah jus oranye untuk dapatkan jus dia. Tapis jus oranye untuk buang serat. Masukkan 1 cawan air, 3 sudu besar gula, 1 sudu kecil serbuk agar-agar. Masukkan sedikit pewarna oranye untuk warna yang lebih cantik. Masak sehingga mendidih dalam 5 minit. Masukkan ke dalam bekas. Bila dah sejuk, simpan dalam chiller selama 1 jam. Potong agar-agar bentuk dadu. Untuk buat puding susu, masukkan 1/4 cawan gula. Masukkan setengah sudu besar serbuk agar-agar, 2 cawan susu penuh krim. Bila dah sebati, baru buka api. Kita nak elakkan serbuk agar-agar berketul. Masak sehingga mendidih dalam 5 minit. Tuangkan ke dalam bekas yang berisi agar-agar oranye. Bila dah sejuk, simpan dalam peti ais sehingga keras.